Kita sambung rakaman tadi. Ini di air terjun lah, nampak atas tu air terjun. Okey, ni bawah ni. Ini sungai sejuk lah. Tu air panas. Ini pun aliran air panas daripada dalam sana. Hari ini kita bawa dia orang cuti sini. Ini Al-Hakim. Hakim, jangan pergi situ dulu, Hakim. Duduk sana dulu, Hakim. Hakim, duduk sana dulu, Hakim. Hakim, duduk sana dulu. Sementara dia elok duduk tu. Kamu lari nanti dia ikut kamu pula. Main situ dulu. Hai. Pening. Tu seorang lagi. Abang dia tu. Kan dia dulu adik dia ni. Ni adik dia. Dua-dua nak enjoy. Adik dia tinggal gitu. So ini adalah kolam air panas La, dia panggil LA. Bukan Los Angeles, La saja. Saya tunjuk situasi ya. Saya buat besar sikit. Okey. Ini adalah kolam air panas La di Besut, Terengganu. Tengok penuh manusia hari ini. Sungai ni panjang ni ke sana. Pun penuh juga tadi depan tu. Selalunya saya datang sini saya tak perlu nak payah-payah nak cari parking lah. Tapi kali ini memang jam. Tengok atas tu, nampak atas tu. Penuh juga tu. Ada yang terjenguk-jenguk daripada tadi lagi. Tak tahu nak ni. Tak tahu nak turun kat mana. Okey, saya menemani dia orang hari ni. Ini skop siapa tak diambil tu. Siapa punya speed, tak tahu rasa orang sebelah tu. Amrin, kamu ambil space siapa tu Amrin? Penuh, ramai orang. Kalau nak tahu ini air panas, dia buat pipe bawah tu, nampak tu. Dia sambung ke kolam ni. Siapa yang tak nak naik atas ni, naik bukit, tak nak cross jambatan tu, jambatan. So dia boleh mandi air panas kat sini dalam kolam ni. Itu situasi kat sini lah. Yang ni memang hobi dia main pasir. Main pasir, kumpul batu, itu hobi dia. Amrin, main dalam tu. Hakim, bawa dia main dalam air, Hakim. Air, ambil pasir situ, Amrin. Amrin. Ambil pasir kat abang tu, dalam tu. Go. Pergi beli je. Cuba salah ni. Orang sebelah punya tu speed tu. Orang sana punya. Ini kalau ambil ni memang mengamuk ni. Lalu datang sini dia tak main berpasir ni, main air je. Hari ni dia main pasir pula dah. Tu, saya pernah mandi air panas 2 tingkat kolam tu ada. Tu ada, ni dekat bawah. Aku buka dalam sungai pun boleh tu, kat sungai tu. Ni atas tu setingkat boleh, 2 tingkat. Tujuh dia kat atas tu. Ramai orang yang tua-tua rendam kaki kat atas lah. Dia duduk tepi rendam kaki. Okey. Kita tunjuk situasi sekali lagi. Terperamainya manusia hari ni. Jambatan putus orang tu, nampak tu. Okey. Amrin, kamu main speed siapa tu Amrin? Tu dia buat empangan. Apik buat empangan, Apik.
Apih, kamu buat ampangan. Kamu boleh berendam dalam tu. Air panas. Sejuk ke tu? Kamu tandah air ni, buat lekuk. Kamu boleh berendam dalam air tu nanti. Ya, ni tak tahu lah, penuh dah seluar dengan pasir ni. Ni, geng ni. Ini budak ni tak tahu apa dia nak buat. Geng-geng ni. Penuh. Penuh tengok tu. Sebaik dah tak payah kejar dia lain dah. Kalau kejar ke ulu ke hilir tadi tu, dah lain sini. Dia dapat speed tu entah siapa punya atau hanyut tadi. Asal orang sebelah tu punya ke? So biar dia main kat situ dulu. Tengok atas penuh orang. Atas ni ada kolam kecil-kecil dia buat air panas. Dia salur ke situ. Tempat pipe tu. Pecahkan banyak tempat lah. Yang nak hiking boleh hiking. Tu nampak atas tu. Tu nak hiking boleh hiking atas tu. Ambil lipat tak? Okey, itu sajalah video untuk kali ni. Ini kolam air panas dia kata dia. Jangan sebelum tu. Aduh, nampak tak? Aduh, kolam. Air panas tu dalam takungan tu, air panas. Okey, assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.